saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada kesemua 65 orang ahli yang berhormat yang telah terpilih sebagai ahli sidang belia wilayah persekutuan bagi penggal ini. Bila sebut sidang belia, inilah peluang anak muda nak bersuara. Sidang belia wilayah persekutuan 2025 bukan setakat himpun anak muda, tapi medan idea, pentas hujah dan ladang benih pemimpin masa depan. 65 orang wakil belia dari KL, Putrajaya dan Labuan semua hadir bawa suara rakyat di platform yang betul. Bukannya protes jalanan, bukan semua usul juga diterima. Inilah yang menunjukkan demokrasi dan kematangan persidangan ini. 15 usul, 9 yang dipersetujui dan dibawa ke menteri. Yang selebihnya ditolak dengan hujah yang matang, bukanlah emosi semata-mata. Berdasarkan ucapan penggulungan Menteri Wilayah Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa, kita dapat melihat bagaimana YB Menteri mengangkat usul anak-anak muda yang telah dipersetujui. Walaupun ada usul yang ditolak, tetap dapat perhatian untuk cadangan alternatif usul yang dibawa. Ambil contoh Labuan. Dulu, asyik dicanang sebagai wilayah yang dianaktirikan. Tapi bawah kerajaan Madani, Ferry Express KK Labuan dah jalan balik. 1.3 juta ringgit telah diperuntukkan. Pelancong naik sampai 70%. Tambah lagi, festival Borneo Flora bakal tarik 50,000 pengunjung dan suntik sebanyak 20 juta ringgit ke ekonomi Labuan. Banyak pelan tindakan telah dilaksanakan disebabkan suara anak muda. Di BKL, tanam pokok redup di kawasan strategik Green Cooling District juga diperluas. AI di sekolah dirancang dengan rapi, bukan paksa budak sekolah buat benda yang sama sejak 50 tahun lepas. Dan lebih penting, My Digital ID dan Akta Keselamatan Cyber 2024 diguna untuk lindungi identiti rakyat, bukannya jual data dekat skamer. Bila anak muda bising pasal peluang, kerajaan dengar. Rumah kedai dan pejabat mampu milik akan diperkenal khas untuk belia. Bukan retorik nak tolong usahawan, tapi akhirnya bagi gerai bawah jambatan. Medan selera yang sendu diberi projek untuk ditukarkan menjadi kafe hipster. Sesuailah dengan selera anak muda. Dan bila ada cadangan KL Youth Force, pasukan reaksi pantas belia bencana, kerajaan tak tolak, tapi minta idea dikemukakan dengan tema, rujukan dan bajet. Ini bukan main tubuhkan unit semata-mata, lepas tu tinggal je jadi logo. Itulah beza kerajaan perpaduan yang sangat mengambil berat pada suara anak muda, tetapi tidak juga tunduk pada populisme palsu. Bila idea bernas, kita sambut. Bila cadangan tak matang, kita tapis dengan hujah. Sidang belia ini bukanlah drama. Ini medan latihan pemimpin masa depan. Kalau dulu anak muda disuruh berdemo jalanan, hari ini kita beri mereka ruang bersidang dengan maruah. Ini Malaysia Madani. Inilah suara belia.